itulah penting belajar. Ya, Itulah penting belajar. Apalagi betul. bagi saudara baru. Kadang-kadang, yalah, kita tak kata masuk Islam itu kita pergi daripada masalah yang pelbagai kepada satu kehidupan yang tenang, berjaya, selesa. Pada mulanya kita Tak fikir mungkin. macam tu, Tak pada mungkin. mulanya. Mungkin ada Ah, anggapan-anggapan yang selepas misconception ya, atau misconception yang salah faham di kalangan bukan Islam atau belum Islam, yang ya. bila masuk Islam tu seolah-olah menyelesaikan segala masalah Iya, mereka. betul. Sama ada dulunya sengsara jadi bahagia, Iya, sama ada betul. dulu miskin jadi kaya, Iya, dulu betul dulu Ustaz. tak tenang jadi tenang. Betul. Ya, sepatutnya bila kita masuk Islam tu kita tenang sebab Ah, kita menemui kebenaran. iya, Kita menyembah Tuhan yang satu yang sebenar-benarnya, sepatutnya ia memang memberi keterangan. betul. Okey, dari segi rohaninya tenang. Okey, tetapi dari segi apa, dari segi ke apa untuk mendapat keuntungan fizikal itu bukan satu janji. Itu tidak. Okey, ketenangan kerana kita kembali kepada fitrah, kerana menyembah Allah yang Esa, itu memang suatu ketenangan. Ya. Tapi all the way ke masa hadapan banyak ujian. Manusia Hmm. tetap akan diuji. Okey, dalam pelbagai surah dalam Quran Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, surah Mulk ayat kedua, kan. Allah jadikan mati dan hidup ni sebagai ujian. Okey, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Okey, maknanya memang tetap akan diuji. Tetapi kalau kita kalau kalau especially saudara baru mualaf bila masuk Islam, dia tak belajar, nanti dia tak faham. Bila Ya. tak faham, dia salah sangka, dia kata, "Apa ni aku masuk Islam tapi miskin? Apa ni aku masuk Islam susah? Susah. Apa ni aku masuk Islam makin makin nak susah nak dapat kerja, makin Ah, makin orang tak suka, makin kehidupan aku porak-poranda." tak Padahal bahagia. yang lain tu melibatkan mujahadah, usaha manusia untuk berjaya. Tetap lebih kurang sama. Siapa yang berjaya, Allah bagi kejayaan untuk dia. Betul? Allah Ya. pun mudahkan untuk dia. Kalau dia nak jadi kaya, dia kena berusaha. Kalau dia nak cari pasangan yang baik-baik, cari betul-betul. Betul. Tetapi kalau dia mendekati diri dia dengan Allah melalui amalan-amalan Islam, nak solat dengan cara yang terbaik, Ya. kan, dia akan dapat keterangan. Dan Ya. insya-Allah dipermudahkan urusan dia juga. Betul. Tetapi ujian tetap ujian. Ujian tetap ujian. Jadi bila belajar agama tahu bahawa kita akan terus diuji dan diuji, perlunya kesabaran, istiqamah, bertahan supaya kita kekal istizam dengan Islam ni. Jadi kita faham tu, barulah kita tak give up. Bukan kerana lelaki ini atau kerana manusia Orang ini itu ya. atau kerana isteri ini atau kerana manusia, oh aku masuk Islam ni tapi orang Islam tak support aku. Ya memang boleh jadi begitu. Ya. Kan banyak lagi orang Islam yang sedia ada, Melayu ke, mereka kadang-kadang tidak memberi sokongan yang sewajarnya. Kebanyakan